Okey, Assalamualaikum. So, kita tengok lagi soalan fungsi. Kali ini kita tengok trial daripada Terengganu tahun 2025 kertas 1. So, dia kata rajah 2 menunjukkan fungsi fx sama dengan 7x tolak 9. Tengok anak panah. Ini objek, yang ini image. So, fx sama dengan 7x tolak 9. Selain daripada tu, apa lagi maklumat yang kita ada? Tengok anak panah. Daripada sini, dia pergi ke sana. So, maksudnya ini objek, yang ni image. Apa nama dia? F2 sama dengan M. F2 sama dengan M. Okay, itu maklumat yang kita dapat daripada gambar rajah. Soalan kata cari nilai M. Oh, dia nak suruh cari nilai M ni. Apabila X tu ialah 2. Apabila X ni 2, 7x tolak 9 tu ialah M. Jadi kita dapat macam ni. Fx sama dengan 7x tolak 9. Kalaulah X tu dia jadi 2, maka X dekat sini pun jadilah, ataupun kita ambil dulu ni, Fx sama dengan M. So maksudnya di sini sama dengan M. So maksudnya 7, X tu dia dah jadi 2 tolak dengan 9. Ni adalah M. Maka M 7 darab 2 14. 14 tolak 9, so dapatlah 5. M sama dengan 5. Satu markah. Selesai. Ini A. Okey, B pula. Dia kata Fx adalah X tambah 4. Kalau G Fx pula ialah X tolak 4 per dengan X tambah 1. Dan X tak boleh negatif 1 lah. Sebab apa-apa pecahan bawah ni tak boleh kosong. Cari fungsi G. Oh, dia nak suruh cari G. Maksudnya Fx diberi. So, kita pun masuk apa maklumat bagi Fx. X tambah 4 sama dengan X tolak 4 per dengan X tambah 1. Ingat, bila dalam perut G ni banyak sangat kata-kata X tambah 4. Kita katakanlah. Katakan Y sama dengan X tambah 4. Maka Y tambah 4 bawa sana jadi tolak 4 sama dengan X. Kita pendekkan kata-kata G tu, so dia jadi GY. X. Apa itu X? Y tolak 4. So Y tolak 4. Ada lagi tolak 4. So kita tolak lagi 4 per dengan X tambah 1. Apa X? Y tolak 4. Y tolak 4 tambah dengan 1. Ni kalau confuse, ini ialah nilai X. Yang saya kurung ni ialah X. X tolak 4. X tambah 1. Maka kita pun selesaikanlah. Okey, tolak 4, tolak lagi 4. So jadi Y tolak 8 per dengan tolak 4 tambah 1. Y tolak 3. Ini GY. Soalan tanya apa? Okey, cari fungsi G. So biasa kita letakkan dalam G, X lah. So kita gantikan X tolak 8 per dengan X tolak 3. Dan X itu tak boleh sama dengan 3. Alright? Itu sahaja. Okey, terima kasih.